Masa kempen, kita akan bela nasib rakyat. Semua tak betul. Putrajaya tak betul, Kuala Lumpur tak betul, Perdana Menteri tak betul. Bila kamu ada kuasa dulu, balak sini, balak sana hilang, kontrak sini, kontrak sana hilang. Bagi Pen Borneo, di Sarawak hampir siap, di Sabah tak siap-siap. Parti ni memang rakus. UMNO ni rakus. UMNO ni dia cekap sebab dia dah lama menyamun, jadi dia tahu macam mana nak samun, macam mana nak ugut, macam mana nak pau. This is UMNO lah. Saya dengan UMNO saya tahu lah. So Anwar ni dalam Sabah ini, dia bermain dengan naratif ini kerja pemimpin dulu. Nampak tak? Cuba fikir balik. Ada dengar tak Anwar cakap ini pemimpin dulu ni? Pemimpin dulu siapa? Pemimpin dulu siapa? Takkan Tun Mahathir, takkan Tan Sri Muda Yassin. Siapa? UMNO lah. Nampak? Dalam masa yang sama sebenarnya, secara halus, dia nak rakyat Sabah sendiri pun tolak UMNO. This is Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia tahu kalau UMNO banyak benang, UMNO akan demand gila-gila punya. UMNO ni lagi tamak daripada JRS. JRS ni UMNO juga, tapi UMNO yang ni sekarang ni. So dalam masa yang sama, dia taji UMNO ni, bagi tahu ini kesalahan pemimpin dulu, supaya UMNO lah. Nampak permainan politik Anwar Ibrahim. This is Anwar Ibrahim. Fikir, jangan percaya, fikir. UMNO sebenarnya Anwar ni, dia nak JRS menang. Faham? Kenapa dia nak JRS menang? Kenapa? Bagi tahu dekat saya, kenapa dia nak JRS menang? Kenapa dia nak HGG menang? Why? Why? Kenapa dia nak HGG menang? Bagi tahu. Guys, dah 3 tahun dia orang jalan kerja. Jalan projek Ambalat, jalan projek tanah, jalan projek mineral, jalan projek pasir. Macam-macam projek dia jalan. HGG ketua menteri. Kalau UMNO menang ataupun parti lain menang, bukan HGG ketua menteri, habislah bang. Faham tak? Anak Sabah faham tak? Dia nak sekarang ni lah. Dia nak kekalkan yang sekarang, supaya jalan elok, tak ada gangguan. Kalau tertukar orang, habislah. Habislah.